Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam PKK Cemerlang. Kita bertemu lagi di dalam podcast Limpas Sikijap bagi edisi tahun 2025. Dan anda bersama saya, host Mr. Zik. Okey, pada episod kali ini, kita bawakan kepada anda seorang pensyarah dari Jabatan Pengajian Am, iaitu Puan Siti Aznah binti Japilin, betul? Betul. Okey, boleh saya panggil Puan Siti ataupun Puan Aznah ke macam mana? Puan Siti boleh? Puan Siti pun boleh. Okey, Puan Siti, selamat datang ke podcast Limpas Sikijap. Terima kasihlah kerana sudi untuk hadir di podcast pada hari ini. Sebelum kita teruskan kepada topik kita, iaitu iGascon 2025, boleh tak Puan Siti perkenalkan diri terlebih dahulu? Okey, pertama sekali terima kasih Mr. Zik kerana menjemput ke podcast Limpas Sikijap. Limpas Sikijap. Nama saya Siti Aznah binti Japilin daripada Jabatan Pengajian Am, dan pada tahun ini, tahun 2025, saya telah diamanahkan untuk menjadi pengarah program bagi persidangan Third iGascon 2025 lah. Okey, maksudnya tadi Puan adalah seorang pensyarah di Jabatan Pengajian Am. Ya. Boleh saya tahu berapa lama dah Puan berkhidmat di sebagai pensyarah Politeknik? Sebagai pensyarah Politeknik 15 tahun. 15 tahun Ush. Satu angka yang cukup panjang bagi seorang pensyarah, dan kita boleh anggaplah bergelar sebagai seorang pendidik lah kan. Betul. Okey, Puan, tadi saya dengar tadi Puan menyatakan tentang Third iGascon. Adakah ini bermakna ini adalah kali ketiga telah dianjurkan? Ya, betul Mr. Zik. Ini adalah kali ketiga penganjuran iGascon. Okay. Pertama kali kita telah menganjurkannya pada pasca pandemik 2021 secara online, dan boleh dikatakan iGascon ni adalah pioneer ataupun peneraju kepada persidangan secara online di PKK lah. Okay, kemudian kali kedua kita telah menganjurkan pada 2023, dan tahun ni adalah ketiga. Ini tahun yang ketiga lah 2025 lah. Ya. Okey, maksudnya kalau saya tengok ini adalah acara dui tahunan lah kan? Betul. Dui tahunan, dan ini adalah kali ketiga yang telah dianjurkan oleh PKK itu sendirilah. Ya. Okey Puan. Fokus iGascon itu sendiri. Fokusnya itu lebih kepada apa sebenarnya? Okey, secara dasarnya iGascon ni fokusnya adalah kepada pengajian umum. Kerana kalau kita tengok di luar kan dia lebih kepada engineering, innovation dan sebagainya. Tetapi iGascon ni kita fokuskan kepada pengajian umum. Jadi topik-topik yang kita cover ataupun kita masukkan dalam skop ataupun sub-team tu adalah berkisar tentang pengajian am. Pengajian am Okey, bermaksudnya ada sub-team di dalam iGascon itu sendiri? Ya, ada. Setiap tahun kita gariskan ataupun kita pilih 14 sub-team. 14 sub-team Okey, banyak juga. Yang mana dia terdiri daripada pelbagai topik dalam bidang umum lah, secara umumnya. Okey, antaranya contohnya apa dia? Contohnya contoh sub-team tu adalah seperti of course general studies, kemudian lifelong learning, inclusive education, language education, education issues, sustainable development dan sebagainya lah. Okey, maksudnya banyak jugalah 14 sub-team tu, dan kita memberikan pilihan lah kepada warga pendidik tu untuk dia join lah mana-mana sub-team yang dia suka lah kan. Walaupun kita declare, kita brand diri kita sebagai pengajian umum, tapi sebenarnya kita terima juga paper daripada bidang engineering lah. Oh, terima jugalah? Ada juga. Kalau macam tu dia akan dikategorikan sebagai sub-team macam mana tu? Sebab kalau dia dalam bidang engineering, mungkin dalam bidang education issues, dalam lifelong learning, inclusive education, dia ada banyak field dia lah. Okey, faham. Satu info yang agak menarik. Okey Puan, setakat ini berapa dah bilangan penyertaan bagi tahun 2025? Okey, tahun 2025 ni so far kita telah mendapat sebanyak 70 kertas penyelidikan lah, ataupun 70 penyertaan. Okey, 70 penyertaan lah. Ya. Adakah semua
penyertaan itu datangnya daripada dalam negara ataupun mungkin ada daripada international? Ada juga daripada luar negara sebab kita punya mengambil daripada nama IGESCON tu sendiri kan, International General Studies. Jadi kita juga sebenarnya kita memfokuskan juga sekiranya ada penyertaan daripada luar negara lah kan? Ya, betul, antarabangsa. Setakat ini penyertaan luar negara tu datangnya daripada negara mana? Setakat ini penyertaan daripada Indonesia. Selagu mereka ni adalah kita punya rakan kolaborasi. Dan juga kita ada daripada Thailand. Oh, Thailand pun Thailand ada? ada dan juga daripada Hong Kong. Oh, Hong Kong pun ada? Okey, faham. Yeah. So maksudnya IGESCON ni pun telah berdiri sebagai satu nama yang agak gah lah. Sehingga berjaya menarik penyertaan daripada academician daripada luar negara kan? Ya, jawatan kuasa IGESCON tu sendiri pun kita meletakkan IGESCON tu sebagai satu jenama lah. Jenama untuk pengajian, untuk jabatan kita, Jabatan Pengajian IGESCON tu adalah satu jenama lah. Oh, IGESCON tu sebagai satu jenama lah. Betul. Okey. So maksudnya kalau di IGESCON tu sendiri, dia punya jawatan kuasa itu, adakah memang semuanya terdiri daripada warga PKK ataupun ada juga daripada kalangan orang-orang luar? Tak juga sebenarnya Mr. Zik, kerana penganjuran kita ni, kita biasanya kita ada rakan kolaborasi. Jadi dari segi jawatan kuasa kita ambil daripada kita punya rakan kolaborasi lah. Rakan kolaborasi. Untuk tahun ni rakan kolaborasi kita adalah Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Daripada UPSI. Dan juga Politeknik Negeri Sambas Indonesia. Jadi maksudnya kita ada collaboration lah antara dua-dua tu kan? Ya. Antara UPSI dan juga Politeknik Negeri Sambas lah. Betul. Okey, faham. Tadi kita dah bicarakan tentang penyertaan terkini kan? Jadi mungkin ada tak harapan berapa banyak sebenarnya yang ditargetkan oleh pihak IGESCON ni? Kalau ikutkan harapan tu mestilah kita mau mengharapkan mungkin dalam 100. Begitu 100, tetapi kita sebenarnya sudah melepasi penyertaan dia cakap ni dia punya dia sepatutnya 40 penyertaan kan kita sudah lepas lah. Tapi kalau target awal tu 40 lah. 40. Tapi sekarang sudah dapat 70 tadi kan? 70. Actually sebenarnya 100 lah. Kalau dapat lebih okey, tetapi kalau sudah melepasi 40 tu cukup untuk penganjuran conference peringkat antarabangsa. Okey. Maksudnya sekarang sudah capai target lah. Maksudnya kira okey lah. Alhamdulillah lah kan. Ya. Okey, kita ada banyak lagi soalan yang nak diajukan kepada Puan Siti, tapi kita akan berehat seketika dan kita akan berjumpa lagi selepas ini. Hai guys, kita kembali lagi dalam podcast Limpas Sekejap. Kita masih lagi bersama dengan Puan Siti Hasnah, iaitu pensyarah dari Jabatan Pengajian Am dalam topik IGESCON 2025. Okey Puan, tadi banyak info yang telah kami dapat mengenai IGESCON itu sendiri. Okey, soalan yang seterusnya lah. Boleh tak Puan ceritakan tentang tarikh-tarikh penting bagi IGESCON itu? Okey, tarikh-tarikh penting buat masa ini kita masih di fasa ketiga penganjuran, iaitu penghantaran abstrak lah. Dan oleh kerana sambutan yang begitu memberangsangkan, kita telah melanjutkan tempoh penghantaran abstrak dan pendaftaran tu sehingga 26 hari bulan Jun. 26 hari bulan Jun. Ya. Maksudnya sampai ada lagi lah minggu hadapan lah. Ada lagi lah, sempat lagi. Masih sempat lagi kalau Mr. Zik mau hantar. Okey, macam suruh saya hantar juga ni kan? Boleh. Okey, insya-Allah saya cuba. Dan kita akan teruskan dengan conference ni akan dijalankan pada bulan September 23 dan 24 September. Okey, tarikh jangkaannya 23 dan 24 September. Adakah dijalankan secara online ataupun fizikal? Ya, kali ini kita juga akan menjalankan conference ni secara online. Okey. Sama dengan yang the previous two conferences lah. Okey, faham. So maksudnya peserta tu dia boleh memilih lah kan? Dia join online
Memang online saja kan? Dia memang kita secara online saja. Secara buat masa online ini saja. lah. Okey, maksudnya selama 2 hari itulah. Ya, selama 2 hari ya. Okey. So maksudnya ada tak lagi tarikh-tarikh penting yang perlu peserta tahu ataupun bakal-bakal peserta? Kalau tarikh penting, setakat ini penghantaran tu telah dilanjutkan. Pelanjutan tempoh. Dan satu lagi, sebenarnya dia bukanlah berkenaan tarikh. Tetapi kali ini kita lebih fleksibel, di mana kita tidak minta peserta untuk hantar video, tetapi mereka boleh present secara live ketika conference berlangsung lah. Oh, maksudnya edisi yang sebelum ini peserta dikendaki untuk menghantar video lah, ya, untuk dia buat presentation. So pada kali ini dia boleh memilih untuk dia melakukan secara live. Secara live, kerana tapi di dalam sesi online itulah. Kerana kita mengikut garis panduan yang digariskan oleh JPPKK jugalah. Oh, okey, faham. Maksud ini pun adalah salah satu kaedah pembaruan lah yang dilakukan oleh pihak IGESCON. Betul. Dalam mengikut oleh pihak JPKK lah. Ya. Betul kan? Okey Puan, mungkin ini adalah soalan yang terakhir lah. Boleh. Okey. Apakah harapan Puan Siti bagi IGESCON 2025 itu? Okey, saya mengambil kapasiti saya sebagai pengarah program. Saya mengharapkan IGESCON ni sehingga kepada tarikh persidangan sebenar 23 dan 24 tu berjalan dengan lancar lah. Berjalan dengan lancar, amin, insyaAllah. InsyaAllah. And then yang selebihnya tu mengharapkan proses-proses yang berlangsung sekarang sehinggalah proses seterusnya bersama dengan rakan kolaborasi semua dipermudahkan. Berjalan dengan lancar lah. Betul. Okey. Mungkin ada harapan lain lagi? Mungkin target peserta ke apa ke tadi? Boleh kita naikkan lagi 100. Naikkan lagi 100 lebih boleh. Dan mudah-mudahan dengan yang kita buat ni kita boleh memenuhi KPI pelaksanaan program berstatus antarabangsa lah. Berstatus antarabangsa. Okey, adakah tadi kalau target sampai 100 itu adakah dia merupakan rekod terbaru bagi IGESCON itu sendiri? Penyertaan terbanyak setakat ini ke? Oh, sebenarnya kita sudah mencapai 100 sebelum ni. Oh, sebelum ini pernah mencapai 100. Itu bagi edisi yang bila? Edisi kedua. Sebab yang pertama tu pun kita pun faham kekangan pasca pandemik kan, di mana orang pun baru mau biasakan diri dengan online dan sebagainya. Tapi yang kedua tu memang sambutan yang agak merangsangkan lah. Okey, so harapnya bagi third IGESCON itu mungkin boleh sampailah kan 100 setara lah dengan episod yang kedua tu kan. Betul. Okey, alright. Saya sebagai host mendoakanlah supaya agar IGESCON 2025 ini berjalan dengan lancar. Tim Puan Siti juga pun akan melakukan kerja-kerja yang terbaik bagi peserta-peserta pun mendapat manfaat yang sebaiknya. Okey, Puan Siti, saya rasa itu saja bagi episod kali ini. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kerana sudi hadir ke podcast Limpas Sekejap. Okey, terima kasih. Kalau ada jemputan lagi mungkin nak hadir ke? Boleh. Boleh insya-Allah. Terima kasih juga Limpas Sekejap kerana memberikan slot kepada IGESCON untuk menyalurkan maklumat tentang IGESCON. Okey, alright. Saya rasa itu saja bagi episod kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di dalam podcast Limpas Sekejap. InsyaAllah berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.